So baru-baru ni ada video yang viral pasal seorang wanita ni, dia pergi bawa anak dia ke masjid, dia pergi sergah ex-husband dia dah menikah kali kedua. So saya pun curious lah, saya buat selidik sikit dan saya dapati sebelum ni dia memang share videos yang dia dah bagi segala-gala saman dah kepada ex-husband dia nak tuntut nafkah dan sebagainya, tapi ex-husband dia ni tak pernah hadir ke mahkamah. Itu yang dia bising tu. Esok tu pula ex-husband dia pergi buat video nak jelaskan yang dia memang dah bayar semua, ada receipt. So saya pun baca komen-komen netizen dalam mereka punya posting. Pada slam hentam ex-husband tak hadir diri dekat court, menyusahkan bekas isteri. Before you take sides, let me give you some facts. Kita orang pun cerai coach adalah lawyer kan. First, di mahkamah syariah ada proses hakam, dan proses hakam bermula apabila seorang isteri memfailkan permohonan cerai, dan jika suami enggan untuk melafazkan cerai, mahkamah akan melantik 2 orang pendamai iaitu hakam untuk meneliti punca perbalahan dan cuba mendamaikan pasangan tersebut. Jika hakam berjaya mendamaikan pasangan, penceraian tidak akan berlaku. Tapi jika hakam gagal mencapai pendamaian, hakam boleh memberi kuasa kepada mahkamah untuk meluluskan cerai yang juga dikenali sebagai cerai taklek. Tapi macam mana pula kalau suami atau bekas suami tak hadir ke mahkamah syariah? Itu kita kena tengok Section 121, iaitu merujuk kepada peruntukan undang-undang berkaitan ketidakhadiran pihak-pihak dalam sesuatu tindakan di mahkamah syariah. Mengikut section ini, jika tiada pihak hadir, dua-dua tak hadir, mahkamah boleh buang tindakan tersebut. Jika plaintiff tidak hadir, maknanya kalau si isteri yang memfailkan saman tu tapi dia tak hadir, mahkamah tetap buang juga kes tu. Tetapi jika defendant dalam kes ni, bekas suami, tidak hadir, mahkamah boleh mendengar dan boleh memutuskan kes tersebut. Jadi isunya perempuan rasa tertindas sebab suami atau bekas suami tak hadir ke mahkamah dan mahkamah tak boleh buat keputusan, itu semua tak betul. Mahkamah boleh buat keputusan. As a matter of fact, you rasa kalau you seorang bekas suami atau suami, you nak drag this case, you tak hadir, sebenarnya it is not to your advantage. Kalau you tak hadir, dia hanya akan mempercepatkan proses. Sebab melalui proses hakam dan juga mengikut Section 121 ni, lagi cepat the court can expedite the case. Pasal dia dengar case daripada satu orang saja. Pasal hang tak hadir. So dalam kes ni, si bekas isteri hadir ke mahkamah tetapi bekas suami tak hadir ke mahkamah. Tapi mahkamah tetap boleh putuskan kalau si bekas isteri ni ada bukti-bukti yang kukuh. Tak perlu bekas suami ataupun suami hadir ke mahkamah. Ini mengikut Section 121 ya. Boleh tanya lawyer. Kalau tak ada lawyer, boleh Google je pun. So kesimpulannya, elok kita dapatkan advice yang betul-betul, because the reality is the court today is more fair. They understand the difficulties that women have been going through before this, and the judges are more sympathetic towards women. However, you must come with proper documentation, with proper proof, and most importantly, get proper advice. So, but if you don't have one, contact me because I have a damn good lawyer. I have been divorced twice. Isteri saya pun pernah cerai sebelum ni. Hak penjagaan anak pun kita pernah filekan. And the entire process was fast and smooth.